Assalamualaikum. Kita kembali kepada soalan nombor 6, peperiksaan percubaan SPM, kertas 1. Okey, pendapatan aktif dan pendapatan pasif Encik Tajul masing-masing sebanyak RM4,500 dan RM755. Anggaran jumlah perbelanjaannya adalah RM4,850. Hitung pendapatan lebihan Encik Tajul dalam asas 6. So, dalam ni dia combinekan dua tajuk. Tajuk berkenaan dengan perbelanjaan dan yang kedua adalah berkenaan dengan asas nombor. Okey, so kita tengok dekat sini. Suka cikgu ingatkan, kalau soalan yang macam ni, cikgu sarankan kamu buat macam ni. Ini adalah pendapatan masuk. Okey, ini adalah duit yang kita dapatlah, duit masuk pendapatan. Okey, dan sebelah sini kita letakkan sebagai perbelanjaan lah. So, perbelanjaan. Okey, untuk pendapatan dia ada dua. Ada aktif, ada pasif, iaitu RM4,500. So, kita tulis dulu RM4,500. Dan pasifnya adalah RM755. Jadi, kita tambahkan. Kamu akan dapat dekat sini adalah RM5,255. Okey, kemudian untuk perbelanjaan diberikan dekat sini jumlah perbelanjaan adalah 485 sifar lah. So 485 sifar. Jadi bila nak tahu pendapatan lebihan, kamu ambil pendapatan tadi, kamu tolakkan dengan perbelanjaan. Jadi kamu akan dapati dekat sini. Okey, kamu ambil RM5,255 tolakkan RM4,850. Jadi kamu akan dapati dekat sini pendapatan lebihan dia adalah 405. Tapi ingat kita kena tukar dia kepada asas 6. Jadi 405 ni kita akan bahagi dengan 6. Kenapa bahagi dengan 6? Sebab dia nak dalam asas 6. Jadi 405 kalau kamu bahagikan dengan 6. Okey, 405 ni saya tunjukkan dekat sini ya. Sebab ramai pelajar dia confuse cara nak cari baki. Jadi 405 bahagi dengan 6. So kalau kamu tengok dekat sini, kita akan dapati nilai dia 67.5. Kamu ambil nombor bulat yang dekat depan ni sahaja, iaitu 67. So dekat sini kamu tulis 67. Nanti mesti akan ada yang tanya, cikgu macam mana nak dapatkan baki? Okey, macam ni cara dia. So, tadi kan kamu dah dapat 67. Okey, 67.5 ni kita tolak dulu 67. So, kita akan dapat bakinya adalah 0.5 tadi kan? So, kamu darab dengan apa asas yang kita tukar? Dalam kes soalan ni, dia asas 6. Sebab tu kita akan darabkan dengan 6. So, dekat sini kamu akan dapati baki dia adalah 3. So, sama juga dengan yang ni. Bila bahagi dengan 6, kita akan dapat 11. So, 11 darab 6, 66. Dekat sini 67. Bermaksud ada baki 1. So, kalau kamu nak tengok dengan kalkulator, saya tunjukkan dekat sini. Okey. 67, kamu bahagikan dengan 6. So, dekat sini kamu akan dapati kita ada 11.16666. So, ambil nombor bulat dekat depan, iaitu 11 ni. Okey, untuk bakinya, kamu tolak nombor bulat tadi. Okey, tekan sama dengan darabkan dengan 6. Kenapa darab 6 tadi? Sebab dia adalah asas 6. So, dekat sini nampak tak? Baki kita adalah 1. Sama je dekat sini. Okey, sama juga kalau dia nak 11, kamu nak bahagi dengan 6. So, kamu akan dapati dekat sini adalah 1.833. Ambil nombor bulat depan saja. Iaitu kita akan ambil nombor 1. So, ini bahagian 6 So, 1 darab 6 dapat 6. So, bakinya adalah 5. So, kalau dengan kalkulator tadi. Okey, saya tunjukkan. Okey, dekat sini. Kamu tolak dengan 1 tadi. Okey, kemudian kita darab dengan asas dia 6. So, bakinya adalah 5. Okey, dan kita ingat kena selesaikan sampai nilai dia sifar. So, bahagi dengan, tak boleh bahagi. So, jangan risau, tulis sifar. 1 tadi akan berada di sini. So, jawapan kita baca dari bawah ke atas ya. So, 1513 asas 6. Jadi, jawapannya adalah A.